Assalamualaikum, saya Zakir daripada Selangor. Hari ini kita nak cerita tentang sesuatu yang baru, teknologi baru daripada hasil kajian saintis-saintis di Jepun yang saya rasa banyak boleh menyelesaikan masalah di Malaysia sekarang ni yang kita perlu tahu. Kita kan tahu kita bukan bertambah muda, kan? Kita punya umur makin lanjut. Yang kita daripada kawan-kawan kita dah tahu ada yang sakit jantung, ada yang darah tinggi dan sebagainya. Maknanya kita punya graf tu makin turun. Jadi apakah kita buat? Sama ada kita tak ada buat apa-apa ataupun kita buat sesuatu. Apa yang saya buat, saya dah dengar dekat luar negeri, dia dah ambil, dia panggil teknologi stem cell. Sama ada dia ambil daripada yang luar, masuk ke dalam badan kita. Ya, ada yang ambil daripada tumbuhan, pakai daripada apple dan sebagainya. Tetapi apa yang saya buat tindakan untuk diri saya sendiri, saya dapat 10 tahun yang lalu, saya dapat seorang anak dan saya simpan dia punya tali pusat. Saya simpan dekat dalam tank yang sangat sejuk. Bukan macam chiller dekat rumah tu. Ini negatif berapa degrees lah. Mungkin negatif 100 degrees sekiranya tu. Sangat-sangat sejuk. Macam itulah. Saya simpan dengan harapan satu hari nanti bila saya sakit, saya boleh ambil dia punya stem cell tu tadi dan cucuk contohnya ke bahagian jantung saya tu tadi untuk repair. Jadi dia sebenarnya kita boleh fikir sebagai spare part untuk organ-organ kita dalam badan. Siapa tahu dalam badan kita ni ada berapa banyak organ? Jawapannya 78. Dalam badan kita, kan kita tahu jantung, buah pinggang, pankreas, hati dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya dalam badan kita ada 78 organ dan organ yang terbesar ialah kulit. Dia sentiasa bertukar. Contohnya macam darah, setiap 3 bulan darah baru. Mungkin setiap hari ataupun setiap minggu, setiap bulan, kita bukanlah orang yang sama. Sebenarnya orang yang baru. Sebab dekat dalam tu berganti. Contohnya dalam usus itu, setiap hari bertukar. Dalam kita punya usus tu tadi. Sebab usus tu yang paling teruk sekali dalam perut kita kan. Dalam environment dia penuh dengan asid sekali. Jadi dia punya sel-sel tu cepat mati dan berganti. Jadi bila kita punya umur tu lanjut, sebab apa kita nampak makin tua? Sebab pergantian tu tidak berlaku begitu cepat. Macam kita waktu kita muda. Kan? Kalau budak-budak tu kan, kalau dia luka kan cepat baik. Kalau orang dewasa agak lama sekali. Jadi macam mana kita nak buat untuk kita, bukanlah tujuan dia untuk hidup sampai 120 tahun ke 100 tahun. Tak. Dekat Malaysia, jangka hayat dia ialah 79 tahun. Di Malaysia, jangka hayat dia. Secara purata lah, jangka hayat dia 79 tahun. Kita kalau 10 tahun terakhir, katalah 10 tahun terakhir tu tadi, kata 69 tahun, kita lagi suka masa 59 tahun, saya umur 59 tahun. Kita nak mula pergi balik hospital tu waktu umur 59 ke ataupun 69. Kita nak cuba memperlambatkan hari-hari yang kita kena pergi balik hospital. Dan Jepun dah jumpa teknologi ni. Hari ini, di belah Amerika, belah Europe, belah UK semua sekali, ada 10,000 kajian klinikal tentang stem cell. Sebab apa? Yang kita kan kalau kena kanser, orang buat apa biasanya? Kemo, radioterapi kan? Itu sebenarnya teknologi lama. Daripada 10,000 tu, kebanyakannya menggunakan bahan-bahan yang tak halal. Tahu tak dia pakai bahan apa? Dalam dia punya uji kaji. Dia ambil stem cell daripada mana? Negara orang putih, dia ambil daripada stem cell apa? Babi. Kalau untuk rawatan hati, dia akan ambil daripada babi. Sebab daripada kajian mereka, babi punya DNA dekat nak sama dengan DNA manusia. Dari segi DNA, kita bukan cakap kita sama macam babi. Tak, dari segi DNA dia. Dia punya susunan dia semua kali. Ada tadi. Hampir sama. Sebab tu mereka menggunakan itu. Macam tadi saya ada tunjuk tentang rusa. Tapi stem cell ini adalah teknologi yang untuk Malaysia masih baru. Itulah dia sekarang. Sekarang ni orang putih sekarang tengah tengok betul-betul dekat stem cell. Tapi malangnya untuk kita, walaupun nanti dah banyak kejayaan mahali, kita tak boleh pakai. Sampailah, tadi saya ada simpan dalam tank tu kan. Tiap-tiap tahun saya bayar sewa dia tahu tak berapa? 2,900. Sewa dalam peti sejuk. Tapi peti sejuk yang sangat sejuk lah. Cryogenic tank. Tapi setelah saya jumpa hasil kajian saintis ni, saya kata tak payah. Kau ambil lah. Aku tak nak lah. Aku dah jumpa yang equivalent yang aku tak payah bayar sewa tiap-tiap bulan. Saya teruskan ke sini. Jadi, ini ialah company di Jepun yang sebenarnya dah 56 tahun di Jepun. Tapi company Jepun ni dia ada satu perangai. Tahu tak perangai dia apa? Dia tak peduli. Market dia dah besar. Market dia sangat-sangat besar dan semua hasil kajian dia dalam bahasa Jepun. Dan dia sangat bangga dengan bahasa dia. Dia tak nak translate. Engkau nak, engkau belajar sendiri.
Kan masa zaman dulu masih belum ada Google Translate. Jadi kita tengok dalam hasil kajian dalam bahasa Jepun, kita pun Tapi sekarang kita dah boleh buat. Kita ambil copy je, kita paste dekat ChatGPT ke ataupun Google Translate, semua keluar. Dalam berapa saat dah keluar semua sekali. Kita dah boleh baca hasil kajian. Jadi Jepun ni sebenarnya dia sangat-sangat bangga dengan dia. Tapi sebenarnya ada banyak khazanah-khazanah hasil kajian yang tak semestinya babi. Dan mereka tu lebih kepada ikan. Banyak menggunakan ikan dan benda-benda yang lebih mesra pada orang-orang Islam. Ya? Okey, jadi AFC ni dia punya produk dah ada 50,000. Dekat Singapura dah ada, dekat Taiwan ada, dekat Korea ada, dekat Filipina dah ada. Tetapi setiap negeri tu, dia buat produk itu sesuai dengan apa negara tu perlukan. Yang bawa masuk AFC ni ke Indonesia. Biasanya kalau ada produk-produk yang latest ni, dia akan datang Malaysia dengan Singapura dulu. Betul tak? Lepas tu baru pergi Indonesia. Kali ni kita kalah. Indonesia bawa masuk dulu. Dan dia pujuk AFC ni pun setahun. Dia pujuk AFC. AFC ni satu dunia dijual secara retail. Macam biasalah, kita beli dekat farmasi, kita bawa balik, habis cerita. Tapi Indonesia minta juga dia nak buat secara direct selling. Pening kepala Jepun ni. Akhirnya dia kata, okey, aku cuba kau setahun direct selling. Kalau kau ada buat hal dan dia akan audit akaun yang company Indonesia ni setiap tahun dia audit untuk pastikan dia tak buat benda-benda nakal-nakal. Dan alhamdulillah dah 7 tahun dan tahun ini pada 2 hari bulan Mei. Pada 2 hari bulan Mei dia masuk ke Malaysia. Saya dah makan produk ni dah hampir 3 tahun. Sebelum dapat KKM, sebelum dapat lesen akta jualan langsung, saya dah makan. Itu terpaksalah tunggu kawan-kawan datang daripada Indonesia, kirim dengan dia. Masa tu saya tak dapat SOP 100 yang version 1. Yang saya dapat yang version yang sekarang di Malaysia ni. SOP Subarashi tadi. Asayama Family Club. Boring tak nama? AFC, Asayama Family Club. Kita pun lah, apa yang nama? Jadi dia asal nama tak glamour langsung. Dan dia dekat Pulau Hokkaido. Tahu tak Pulau Hokkaido ni terkenal dengan apa? Orang umur atas 100 tahun. Dekat Pulau Hokkaido ni. Mesti ada sesuatu yang dia makan ataupun yang dia buat yang dia boleh capai umur atas 100 tahun. Okey, tadi dah pernah dengar stem cell. Jadi suka ataupun tak suka, teknologi yang akan datang ke Malaysia, yang belum berapa datang ke Malaysia ialah teknologi stem cell untuk mengubati penyakit-penyakit kronik. Yang kita sekarang ni sangat-sangat didedahkan dengan obat-obat kimia. Dan kebanyakan obat itu hanya meredakan kita punya penyakit. Contohnya, kalau kita pening kepala, makan Panadol. Tapi punca pening kepala, tak cerita lagi. Dia cuma meredakan je lah. Kalau kita cabut gigi, kita sakit, dia bagi kita yang kuat sikit, Ponstan. Jadi sebenarnya benda tu, sakit tu masih kat situ. Tapi kita tak rasa je. Jadi kebanyakannya begitu. Tetapi AFC ini, stem cell terapi, fokus kepada repair kepada punca masalah. Kalau orang kencing manis, punca masalah dia apa? Ada siapa boleh jawab tak? Pankreas. Pankreas dia tak berfungsi untuk hasilkan insulin. Jadi AFC dah jumpa satu produk yang boleh repair kita punya pankreas tu tadi. So, kita definition sikit. Stem cell adalah kilang sel untuk yang tadi saya cakap, 78 organ manusia. Jadi kan kita biasa dengar, wah kau punya produk ni semua sakit dia boleh baik. Kan kita pernah dengar tak macam tu? Kita selalu buat lawak macam tu kan. Wah satu kotak ni macam-macam benda boleh baik. Hebat ni, magic ni kan. Macam tu, bomoh pun kalah. Macam tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita faham, fungsi stem cell sebagai kilang sel. Sebab apa? Setiap organ dalam badan kita, bahan asas dia apa? Sel. Jadi kalau kita boleh menggerakkan stem cell tadi untuk pergi ke bahagian yang rosak, jadi dia boleh repair lah semua bahagian. Target dia ialah penyakit kronik. Darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Dan dunia perubatan, kita suka ke tidak, sedang menuju ke situ. Tapi masalahnya yang tadi kita cakap, dia menggunakan bahan asas yang tak halal. Okay? Jumlah sel dalam badan kita ialah 60 ke 100 trilion. Dan setiap hari, 400 bilion mati dan berganti setiap hari. Contoh, kulit. Setiap hari 40,000 sel sehari. Hilang dan berganti. Tapi bila kita umur tua, dia tak berganti dengan begitu cepatlah. Sebab tu kita ada kedut sikit lah, macam-macam hal lah. Tapi untuk orang muda, cepat je dia berganti. Okay, darah. 2 juta sel sesaat. Dia berganti. Okay. Otak, 190,000 sel sehari. Kalau kanak-kanak bawah 15 tahun, dia punya ratio ialah 1 stem cell kepada 10,000 sel. Itu ratio dia. Tapi ratio dia berkurangan bila remaja. 1 dalam 100,000 untuk kanak-kanak remaja. Dewasa dah kurang lagi, bila dah umur warga emas, 1 stem cell kepada 2 juta sel dalam badan kita. Kalau kita kena penyakit kronik,
Sebaik-baiknya di bawah 35 tahun, 40 tahun lah. Sebab saya ada satu kes yang di Pulau Pinang, 16 tahun kena tumor, ada ketumbuhan dalam otak dia. Tak boleh bergerak budak tu. Saya punya customer, dia jumpa saya daripada live dan sebagainya. Dia jumpa dekat dalam tu, budak tu dalam seminggu dah boleh jalan balik. Sedangkan doktor di hospital spesialis di Penang suruh bawa balik budak ni. Dia dah tak boleh buat apa dah. Sebab apa? Sebab you masih dalam kategori remaja tadi. Yang ini. Stem cell dalam badan you masih sangat-sangat banyak. Jadi sebab tu saya tanya. Sebab tu kalau orang nak tanya tentang produk AFC, saya tanya umur berapa, berat badan berapa. Jadi kita sesuaikan dengan itu. Ini ialah proses dia ambil stem cell daripada tulang somsom. Dekat kita punya tulang belakang tu, dia ambil stem cell, dia cucuk dan dia sedut, keluarkan ada campuran darah merah, darah putih dan stem cell. Betul kan? Jadi dia ambil benda tu, lepas tu dia masuk dalam centrifuge, dia pisahkan darah merah, dia ambil stem cell saja. Ni dia pusing kat dalam ni, dia ambil stem cell saja. Lepas tu dia cucuk dekat bahagian lutut. Ini kalau lutut lah. Jadi dekat bahagian mana yang memerlukan stem cell. Sama ada cucuk bahagian lutut ke bahagian kaki. Kalau kaki dia ada masalah, dia cucuk stem cell dekat bahagian kaki. You tahu tak berapa kos untuk terapi? Ini dia punya stem cell terapi. 150,000 dan dia bukan sekali. Jadi kalau you owner Geni Mall, you boleh mampu untuk buat benda ni. Kalau kata dekat KL tu owner bandar utama kan, daripada duit parking pun you dah boleh. Daripada kutip parking bandar utama punya mall pun you dah boleh buat. Jadi untuk ini bukan untuk T20 ke T1. Sebenarnya T0.01. Ramai kita punya yang kenamaan-kenamaan yang biasanya pergi ke Switzerland, ke Panama, ke Mexico untuk buat benda lah ni. Tapi dia ambil daripada bayi orang punya tali pusat tu tadi. Dia ambil di situ, dia cucuk kepada dia. Tu banyak ada sel-sel baru punya tu. Kalau kita boleh buat benda yang sama dengan harga yang lebih murah, interest tak? Jadi ini tadi, alternative to medical procedure yang tak payah cucuk-cucuk. Ini dia hasil kajian daripada saintis Jepun. Dia panggil SOP Subarashi. SOP itu apa? Solomon Ovary Peptide. Jadi hasil kajian daripada saintis Jepun ni, dia dapati ialah selaput telur ikan salmon yang di Hokkaido itu ada persamaan dengan kita punya ovari manusia tu tadi. Jadi ada stem cell dekat dalam tu, dia boleh gunakan sebagai terapi stem cell dengan dapat efek yang sama. Itu hasil kajian dan dalam satu kotak ni, tahu tak harga dia berapa ringgit? RM600. Orang kata mahal kan? Tapi percayalah, kalau orang yang dah kena sakit yang parah-parah, yang hubungi saya tu tadi, 3 kotak dia terus transfer. Ada yang dah kena kanser paru-paru stage 4, dia tanya, boleh tak makan? Padahal satu kotak tu ada 30 je. Boleh tak saya nak makan 10? Dan the best part is, kita biasa makan obat darah tinggi, kita makan enam bulan ke setahun ke ataupun seumur hidup? Doktor cakap. Seumur hidup kan? Yang ini hasil kajian daripada saintis Jepun tu 6 bulan. Hasil kajian 6 bulan, lepas tu you nak maintenance is up to you lah. Sebab hari-hari kan kita makan benda manis-manis, kita makan benda sedap-sedap yang santan-santan juga kan. Jadi lepas tu maintenance je. Jadi hasil kajian dia ialah 6 bulan. Jadi SOP Subarashi ni tadi, ada setengah orang kata mahal. Tetapi waktu dia masuk di Malaysia tu tadi, pada 5 hari bulan Mei tu, dia bawa dekat nak 4,000 kotak. Kalau kita fikir secara kita punya fikiran akal yang biasa, confirm tak habis. Mahal kan? Tapi tahu tak? Julai 20, licin. Tahu tak yang beli bangsa apa? Satu beg tu ada 12. Dia bukan satu beg, kiri kanan. Chinese, beli. Tapi yang sakit, bangsa apa? Yang selalu sakit? Yang Melayu. Setahun dekat dalam negara kita yang kena stroke 40,000 orang sekarang. Setahun 40,000 kena stroke. 86% tahu tak bangsa apa? Apa ada dekat dalam dia? Ini dia bahan-bahan asas. Sebenarnya ada banyak bahan-bahan dekat dalam dia. Ini 3 bahan utama yang ada dalam SOP Subarashi. Ini tadi Salmon Ovary Peptide. Kan kita kalau pergi kedai sushi kan kita makan telur dia yang color oren tu kan? Ini bukan telurnya. Selaput telur je dia ambil. Dalam satu kotak yang kita kata tu tadi, sebenarnya daripada dia ambil daripada 4 ekor ikan. Saya ingat Jepun ni tak ada kerja lain. Sampai selaput telur tu pun dia nak kaji sebenarnya lah. Tapi dia dapat kajian yang dah berpaten.
Sebab ini bukan kata Zakir, bukan kata influencer, bukan kata artis ke bukan. Ini dia ada buat kajian yang ada nombor patent yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. Jadi kerja dia ialah, Salmon ovary peptide ni ialah untuk mengejutkan stem cell dalam badan kita sendiri. Bukan pakai rusa, bukan pakai apple, bukan pakai apa-apa yang lain. Dia mengejutkan stem cell dalam badan kita pergi repair. Okey? Jadi ini kerja dia. Jadi gunakan stem cell dalam badan kita sendiri untuk pergi repair organ-organ kita yang rosak. Satu. Yang kedua ialah sardine peptide. Apa you dalam fikiran bila nampak sardine peptide? Baik beli sardine ni kan? Lagi murah kan? Satu tin yang cak ayam tu baru RM9 lebih. Murah ya, tak payah bayar RM600. Betul tak? Tapi ini dia ambil daripada otot-otot ikan sardine. Guna dia apa? Ialah untuk melembutkan kita punya saluran darah. Orang yang darah tinggi ni sebab saluran darah dia dah keras. Jadi kerja dia untuk melembutkan. Dia dalam bahasa saintis, dalam bahasa teknikal dia ACE inhibitor. Untuk melembutkan balik. Kan dia macam perumpamaan dia macam mana tau? Bila kita dekat dalam bilik air kan kita ada pipe getah tu kan. Masa mula-mula kita beli kan dia fleksibel. Dia lembut je kan. Bila dah lama-lama kita pakai dah 2-3 tahun kan dia keras. Dia macam tu keras berdengkang macam tu. Itu yang berlaku pada kita punya salur darah. Sebab salur darah tu kena fleksibel. Sebab dia nak pump seluruh badan, jadi dia kena fleksibel. Jadi kerja sardine peptide ni tadi untuk melembutkan kita punya saluran darah balik, fleksibel balik. Food flow ni pula untuk mengelakkan ialah anti pengumpalan darah. Dia ambil daripada lendir dekat sekeliling biji tomato. Dia import daripada Europe. Ini hasil kajian saintis Europe, dia ambil dan masukkan. Sebab dia nampak, saintis AFC nampak dekat belah-belah sebelah kita ni, Malaysia dengan Indonesia ni, banyak sangat orang kena stroke. Sebab kena stroke tu ialah darah beku. Dan lagi satu yang saya nak tunjukkan, pernah tak you nampak suplemen, biasa kita makan suplemen dalam kapsul ke dekat dalam tablet kita makan, masuk dalam perut kan? Yang ni tak perlu. Saiz dia 600 Dalton. Sangat-sangat halus. You punya cara makan dia ialah masuk di bawah lidah. Masuk bawah lidah dan terus masuk dalam you punya saluran darah. Tak melalui perut kita yang banyak asid, banyak enzim dan sebagainya. Biasa kalau suplemen lain, you masuk dalam perut, kena asid, kena enzim, baru sebahagian diserap. Yang ini tak. Terus masuk dalam kita punya saluran darah. Saiz dia sangat-sangat kecil. Okey, ini ada banyak bahan-bahan lain. Tapi saya nak highlight ada 2-3 sekali. Ada tak siapa yang ada masalah kalau nak semayang, ada bunyi keletak-keletup ke, kita punya sendi-sendi yang dah tak sedap. Ini chondroitin, dia dah masukkan dekat dalam ni. Untuk membina balik tisu-tisu kita yang dah lama lah kita punya joint. Lebih kepada joint untuk tisu kita yang dia punya cecair tu dari chondroitin ni tadi. Yang lain tu semua sekali, glutathione, fish collagen ni lebih kepada kulit sebenarnya. Jadi ini ialah bahan-bahan tambahan yang dia masuk dekat dalam ni, tapi bahan utama dia ialah 1, 2, 3 tu tadi. Dalam Subarashi. Ini ialah killer product. Yang ini ialah version kedua. Yang pertama tadi SOP 100, gitu. Ini ialah versi kedua. Versi ketiga dah ada, tapi di Malaysia belum masuk lagi. Versi ketiga tu dah masuk Indonesia. Dia dah dapat kebenaran daripada Kementerian Kesihatan dekat Indonesia. Di Malaysia masih tunggu kelulusan. Sebab Jepun ni dia tak main masuk dulu. Jepun dapat kelulusan baru dia masuk. Jadi Indonesia dah dapat kelulusan, dia dah pakai SOP Subarashi Gold. Itu ialah generasi yang ketiga. You pernah tengok tak suplemen yang bukan ubat, dia ada hasil patent yang telah didokumentkan dengan kerajaan di Jepun ialah cell regeneration effect. Kalau you pergi dekat Google patent, you boleh baca sendiri hasil kajian, dia punya graf-graf semua ada kat situ. Tapi intinya ialah didokumentkan. Bukan lagi kata artis, sebab kita kat Malaysia ni banyak sangat. Bila kita beli suplemen, tengok artis ke, kita main ikut je. Padahal bila kaji-kaji dekat dalam tu, ada banyak steroid. Jadi cell regeneration, ini untuk repair kita punya sel. Jadi sudah dipatentkan dan ada kajian makmal yang telah dicuba pada manusia dan sebagainya. Maknanya sudah dibuktikan dalam kajian. Yang kedua ialah improve blood circulation. Ini tadi yang sardine tadi tu. Ini yang sardine tadi. Anti-hypertensive agent, itu yang sardine. Yang ini ialah prevent blood clotting. Itu daripada lendir daripada biji tomato. Tadi. Ini hasil kajian Jepun lah. Kita percaya tak percaya, wallahu alam. Testimoni orang lain di Indonesia memang banyak. Saya ada satu list yang video-video ni, sakit ini, sakit ni ada, semua dah ada. Sebab Indonesia dah 7 tahun. Kita baru tahun pertama. Ini dia punya gambar-gambar lah daripada testimoni. Saya tak akan go detail lah sekali. Ini ada dia punya, ini daripada repair cell. Just go very quickly. Ini daripada luka orang terbakar. Ini daripada accident. Ini dia produk yang kedua. Kita dah selesai tadi SOP Subarashi. Produk kedua dia ialah Utsukushi. Utsukushi ni dalam bahasa Jepun dia ialah beautiful. Okey, ada banyak bahan-bahan. Saya rasa ada 12 item kat dalam ni. Dan ini Utsukushi tu tadi ialah version kedua.
dia dah, maknanya AFC ni, dia dah keluar satu produk, bukan, itu makanlah kau, sama sekali tak. Saintis dia sentiasa mengimprove produk dia yang dah bagus. Itu tadi Jadi, apa ada dekat dalam ni? Powerful ingredient kat dalam ni ialah probiotik, triple probiotik. Tahu tak, sebelum ni, kalau cakap probiotik, kita akan fikir apa? Yakult, sama. Saya akan fikir, alah beli Vitagen. Kita sebab dia dah ditanam kat dalam tu. Probiotik, Vitagen, Yakult. Tapi bila saya tengok 1 trilion banyak apa benar? Kita rasa banyak tak? 1 trilion. 1 trilion ni lah 1,000 bilion. Banyak betul. Mana nak letak? Betul tak? Banyak gila je. Buat apa banyak? Letak banyak-banyak bakteria dalam badan kita. Untuk kita yang tak tahu, kita akan takutlah buat apa nak letak bakteria banyak-banyak dalam badan kita. Tapi you tahu tak sekarang, dalam badan you sekarang ada berapa banyak bakteria? Jawapan dia ialah 40 trilion dalam badan kita. Dan 1 trilion dekat kulit kita. Untuk defend. Kalau ada benda-benda yang bukan-bukan, dia yang bersilat dulu. Yang selebihnya kat mana? You tahu kan perut kita terbagi 3 kan? Perut, usus kecil, usus besar. Sebenarnya dalam perut kita yang banyak asid dengan enzim, bila makanan semua dia masuk dalam perut, yang banyak asid tu semua sekali, dekat dalam ni cuma 10 ke 100 bilion je. Dalam kita punya usus kecil pun sama, dan 38,000 bilion duduk dalam kita punya usus besar. Pernah dengar juga tak yang orang kata kalau makan burger, processed food ni semua tak bagus. You tahu tak kenapa processed food ni tak bagus? Badan kita ni sebenarnya dia tak suka kita makan burger. Kita suka, tapi badan kita tak suka. Yang kontrol kat badan kita ni, yang mengatakan perut kita dah kenyang, yang hantar SMS ke otak kata dah kenyang, tu sebenarnya bakteria kat sini. Jadi bila you makan processed food, dia dah dihancurkan dan diserap dalam saluran darah di sini dengan di sini. Dalam perut dengan usus kecil. Bila you makan burger-burger ni lah, benda-benda yang cepat-cepat, yang processed food, yang dia dah hancur-hancurkan, bila masuk dalam perut, dia cepat diserap dalam saluran darah. Dia dekat sini. Jadi bila berlaku dekat sini, cuma bakteria dekat dalam ni je dapat makan. Bakteria dalam ni kata, oi, kita pun nak makan je, oi. Tahu tak makanan dia apa sebenarnya? Makanan bakteria dalam kita punya colon, dalam kita punya usus besar ni. Sayur. Sayur, ulam-ulam, semua sekali tak? Banyak sayur-sayur hijau. Saintis di Amerika kata kita sepatutnya setiap minggu makan sehingga 30 jenis sayur setiap minggu. Dia nak buat taman kat dalam tu. Kan 30 kan susah. Kalau you dapat antara 10 ke 15 pun dah cukup lah. Macam saya pergi kat pasar, nak kat RM15, bagilah saya apa ulam yang ada tu, nak bagi saya bawa balik lah. Jadi kita campur-campur. Jangan kita suka salad, hari-hari makan salad, ya kan. Jangan kita suka brokoli, hari-hari brokoli. Dia cakap, bini aku yang hari-hari masak brokoli, pengsan. Sebab apa? Kita jadi makan sedap je, selera je. Kenapa? Bila kita makan nasi, dia masuk dalam ni kan. Jadi bakteria ni makanan dia ialah sayur. Kalau kita makan karbohidrat dulu, kita makan nasi ke, kentang, fries ke, apa-apalah yang karbohidrat tu, selagi dia tak dapat sayur, dia tak hantar mesej ke otak. Aku belum kenyang lagi, kau masuk lagi. Itu yang sebab kita lepas makan, kita tersandar. Kenyang gila, rasa macam sampai sini. Sebab selagi dia tak dapat dia punya sayur, dia kata aku tak kenyang, kau masuk lagi lah. Itu sebab kita terlebih makan. Macam Syam dah hari-hari dia menyanyi. 3-4 kali dalam dia punya live, 2 jam, suruh orang makan sayur. Jadi cara yang betul ialah macam dia suruh makan, kan kita tak cakap makan kurang. Kalau you makan satu pinggan tu, you makanlah sepinggan tu. Tak ada halnya, makan. Tak ada hal. Kita tak cakap makan separuh jangan makan full Makan. Apa yang kita biasa makan tu makan. Tetapi apa yang kita minta you buat ialah tukarkan ke habiskan sayur dulu. Jadi yang sampai dekat dalam perut kita ni, sayur dulu kita hantar. Lepas tu kita masukkan protein. Sama ada ayam ke, telur ke, ikan ke apa-apa. Dan akhir sekali, baru nasi. You tengoklah, you cuba seminggu, you tengok portion yang you biasa makan tu, tak habis. Saya dah cuba. Dan berat badan saya dah turun daripada 73 ke 66 dalam masa 3 bulan. Tak ada paksa-paksa punya, tak habis. Bukan sebab nak jaga badan, nak kurus, nak slim, nak handsome, tak. Sebab yang betul-betul tak habis. Sebab kita dah masukkan sayur dulu. Maknanya kita dah bagi pada dia makan dan sebab apa? Dia ada diproses di sini, diproses dan sini dan ada untuk dia proses. Tahu tak apa jadi kalau you punya tak ada bagi sayur dekat dia? Dia kata,
You punya nasi ke ayam ke dah diproses di sini, dah diproses. Dia tak ada apa nak makan. Kalau dia tak ada apa nak makan, you tahu tak dia buat apa? Dia makan you punya usus. Dinding usus tu dia makan. Itu yang buat dia berlubang. Bila dia berlubang, sebelah sini dia apa? Saluran darah kita. Itu yang buatkan kita kena eczema lah, kita kena yang jerawat lah. Kalau kata yang kilang-kilang yang obat jerawat, dia kata sapu je kat sini. Kalau doktor-doktor kulit, dia kata cucuk je steroid. Tapi tak selesaikan punca masalah. Okay. Kalau you tak rajin makan sayur, ni dia solution dia. Kita tak payah tengok sini. Masukkan aja bakteria baik ke dalam ni. 1 trilion ni sebenarnya ialah hanya 2.6% daripada keseluruhan bakteria dalam badan kita, hanya 2.6%. Yang dekat dalam ni, kita betulkan ni tadi. Okay? Ni satu, ni cerita ni. Ini dua ialah, kalau orang Jepun ni, kalau dia kena kanser ataupun tumor, dia akan bergantung 55% kepada ubat hospital, 45% macam tu dia dah ada suplemen-suplemen yang dia, dan salah satu ialah Fukoidan. Fukoidan ni ialah seaweed di laut Jepun. Tapi dan dalam ni Takara Kombu ni ialah dekat perairan Hokkaido. Dah ada banyak kajian. In fact sekarang ni orang putih daripada negara barat pun datang untuk buat kajian dekat Fukoidan ni tadi. Dan Takara ini ialah nama saintis yang jumpakan jenis seaweed yang di perairan Jepun. Sebab di Hokkaido tu ada macam jenis tumbuhan. Macam kita ada durian, kan? Ada durian kampung lah, yang dekat Penang rasa lain, dekat Raub rasa lain, dekat Terengganu rasa lain. Sama juga. Jadi dia jumpa satu yang paling tinggi sekali, yang paling efektif untuk sakit kanser dan tumor. So, ini daripada hasil kajian. Dan ini dah ada dalam usukushi tadi. Yang ketiga ialah, ini orang perempuan paling suka. Sebenarnya yang ini lebih kepada kecantikan, yang untuk repair. Solmer DNA ni dari segi sains, kenapa kita kena makan solmer DNA? Sebab kita selalunya menyalahkan, kalau kita sakit kita salahkan apa? Makanan kan? Tapi ini bukan semua salah makanan. Dia ada salah daripada kita punya alam sekitar. Cuba bayangkanlah, orang duduk yang dekat Kuala Lipis ke dengan orang duduk dekat KL. Dia punya kesihatan dia macam mana? Beza kan? Udara dia berbeza kan? Itu tadi. Jadi banyak kerosakan DNA pada kita sekarang ni akibat kalau kita duduk dekat dengan kilang-kilang, ada pollution dan sebagainya. Daripada udara kan? Itu tadi. Jadi ini tadi dibantu dengan solvent DNA dalam usukushi ni. Ini macam-macam bahan ada kat dalam ni. Saya bincangkan bahan yang penting je. Black garlic. Ada orang beli suplemen black garlic sebotol, simpan black garlic. Ada dia punya khasiat-khasiat, dia banyak. Saya akan bantu dengan ni. Vitamin D untuk yang nak serapkan untuk tulang kita, makanan nak convert dan sebagainya. Dah ada kat dalam ni. You tak payah beli vitamin lain. Semua dah lengkap kat dalam ni. Okey. Resveratrol daripada kulit-kulit, daripada grape dan sebagainya, memang mahal. Kalau beli ada brand yang daripada ash tu sampai berapa sebotol? 500 sebotol. Resveratrol. Resveratrol ni je sebotol RM500. Tapi semua dah ada kat dalam ni. Dia dah masukkan semua dekat dalam ni. Jadi ada banyak kiwi seed extract, kombu fukoidan dan sebagainya. Jadi ini banyaklah. Jadi kalau yang selalu cari ni sama ada perempuan yang nak kulit dia cantik, dengan orang yang ada tumor, yang ada tumor thyroid dan sebagainya, ataupun yang sakit kanser. Okey, ini dia punya pattern. Saya tak payah cakap lah, saya touch sikit-sikit lah. Dia anti-tumor. Ini anti-tumor tadi, ini daripada fukoidan tadi. Immune activating effect yang untuk autoimmune tu tadi. Jadi dia dah buat kajian dalam makmal dan dia dah dokumentkan yang kita sendiri boleh baca. Hepatitis C ni lah apa tau? Kita masalah di Malaysia ni banyak makan, malam-malam kita makan lagi. Kan? Lepas pukul 8, kalau pukul 9, pukul 10, 11 tu orang kita masih lepak mamak lagi kan. Apalagi kalau member belanja. Jadi apa yang terjadi ialah dia convert glukos tu tadi kepada lemak dan dia berkumpul di hati. Jadi fatty liver kat sini. Ini masalah dia dibetulkan dengan fatty liver, dan ini kalau ada kanser tu tadi, kalau kena radioterapi ke kemoterapi dan sebagainya, dia akan biasanya akan lemah, tak ada semangat, tak memayam, nak muntah dan sebagainya. Dia dah ada pattern, sangat-sangat membantu dengan usukushi ni tadi. Yang SARS tu tadi untuk kita punya paru-paru. Pattern ni bukan pattern Japan. Untuk SARS tu, dia lebih ke pattern di Amerika sana. Okey? Di US dan lainlah, kita boleh skip lah. Ini you boleh tengok sini nanti. Doktor daripada Jerman. Dia sendiri datang ke Indonesia dan dia dah kaji usukushi ni, dia kata dia fokus on complementary medicine di Jerman. Dan dia punya komen ni lah, usukushi ini adalah satu produk yang ajaib. Ini kita tunjuk testimoni lah. Jadi ada ketumbuhan kita tadi, dah sekarang yang dekat dalam AFC ni, kalau you ada testimoni diri you sendiri lah, siap-siap untuk kaya lah. Sebab diri you sendiri testimoni. Jadi orang yang mengidap penyakit yang sama dengan you dah lalu dan sukses, orang akan ikut you berdiri lah. Itu yang saya nampak di belah-belah Indonesia tu tadi lah.
Jadi kadang-kadang ujian daripada Allah Ta'ala tu, kadang-kadang dia nak bagi hadiah dengan cara lain. Jadi wallahu a'lam. Okay, ini tumbuhan dekat kepala. Sampai boleh tumbuh rumbut balik. Jadi, ini macam setengah orang kata, dia ada ketumbuhan dekat mata tu tadi, alah tak ada pun datang mata balik. Betul tak? Ada orang kata, tak dapat mata balik pun. Tapi sebenarnya kita patut tengok ialah, daripada sini tak merebak ke seluruh badan. Maknanya benda tu stop di situ. Tu pun dah cukup banyak. Okay, ini di bahagian lidah. Okay, ini autoimmune. Ini produk yang terakhir. Dia ada 3 produk je, miskin. Yang dibawa ke bahagian sebelah sini. Kalau di serata dunia, dia ada 50,000 produk. Yang kalau di bahagian sebelah sini, dia bawa cuma 3 saja produk. Sebab dia dah khususkan untuk apa masalah dekat negara kita. Kalau tadi, SOP Subarashi, fokus dia untuk repair organ-organ dalam badan kita yang rosak. Yang kedua, Usukushi tu masalah dia daripada hati sampailah ke perut, sampailah ke usus. Usus besar, usus kecil dengan perut, tu tadi. Sebab masalah sekarang banyak orang lelaki-lelaki dapat colorectal. Colorectal tu yang kanser di bahagian usus tu tadi. Jadi, Hikari pula, dia fokus dekat bahagian dalam kita punya otak dengan kita punya bahagian mata. Okey, apa dekat dalam ni? Ini dia punya fokus. ADHD, Attention Deficiency dengan Hyper. Kan pernah tak kita ada tu, kalau hari raya, orang yang ada anak-anak yang ada ADHD ni cukup ngeri nak bawa anak-anak dia pergi beraya dekat rumah orang. Betul tak? Kita takut anak dia pegang orang macam ni, pegang orang macam ni, dah orang mengata macam mana. Itu masalah biasa, satu dunia rasa macam tu. Jadi ini daripada apa yang dia dapat, dulu saya tak dapat merasa Hikari ni. Sebab tiba je kat Indonesia, habis. Saya pun masa tu AFC belum masuk Malaysia lagi. Jadi saya harapkan mereka bawa ke sini lah untuk saya. Tak ada bang, dia kata habis. Datang, habis. Datang, habis. Bila masuk kat sini, baru saya try. Dapat try. Okay? Jadi untuk kanak-kanak autism, speech delay tu semua sangat membantu. Sebab apa? Dalam dia ni tadi, ada bahan-bahan yang mungkin kita kan, alah ni belakang rumah aku pun ada. Sekejap lagi, sabar. Sekejap saya tunjuk apa bahan dekat dalam dia. Dan daripada dalam Hikari ni, semuanya tumbuhan. Tak ada ikan ke, tak ada apa, DNA pun tak ada. Dia semua daripada tumbuhan. Okey, untuk orang-orang yang dah lanjut umur, Alzheimer dengan demensia. Demensia ni nyanyuk lah tadi. Okey, rabun dekat, rabun jauh. Ni bahan utama dia dalam ni. Masa saya nampak ni, saya cakap, apa barang ni? Tetapi setelah saya nampak keyword ni dekat bawah, kita mata tajam. Kalau nampak ni, lah ngarut lah Jepun ni, merapik lah sekali. Tapi bila saya nampak Flora Glow Lutein, saya pergi search, rupanya barang ni, Flora Glow Lutein dengan Numantic ni, daripada US. Dan mereka dah kaji ni sejak 25 tahun yang lalu. Hasil kajian dekat US, dah 25 tahun yang lalu. Okay? Yang ini untuk mata. Bila kita makan yang Marigold Peptide ni tadi, dia akan lapis dekat bahagian mata kita. Kan sekarang kalau anak-anak kita kan, cucu-cucu kita kan, main handphone 24 jam kan. Benda tu cahaya biru tu boleh merosakkan dia punya lapisan dalam mata tu yang layar, macam layar macam ni. Layar yang keluarkan gambar tu tadi. Jadi dia boleh rosakkan layar tu daripada blue light tu tadi. Jadi Marigold Peptide ni dah dikaji 25 tahun. Dah macam-macam kajian dekat belah-belah sana. Okay. Spearmint Peptide ni tadi, dia ambil daripada daun pudina. Tapi bukan daun pudina biasa. Dia ambil daripada 5,000 spesies daun pudina, dia ambil the best one. Dan dia extract daripada situ. Okay. Ni, dan itu tadi, Zynamite, lagi kelakar. Kita biasa, terutama kalau kat Perlis, kita makan buah dia kan. Ini, orang Spain ambil daun. Daun mangga. Oh, haram. Macam ni. Asal kau jual mahal sangat daun mangga ni. Jadi, Zynamite ni, dia untuk lebih apa tau? Daripada hasil kajian dia orang tu, untuk repair kita punya sel-sel otak. Sebab bila kita dah lanjut umur, ataupun kalau kita ada OKU dan sebagainya, ada sel-sel dalam otak kita yang tak bersambung. Jadi Zynamite ni tadi, membantu untuk menyambungkan balik kita punya, membantu untuk growkan balik kita punya sel-sel otak tu tadi. Itu tadi Zynamite. Next. Ini tadi macam-macam. Jadi selain daripada 3 yang saya sebut tu tadi, dia ada banyak antioksidan. Basically you tak payah pergi supermarket lagi lah. Jadi kita makan cherry setahun sekali kot. Itu pun kalau sempat beli. Kan? Lepas tu pergi toilet macam terbalik lah. Dah lepas makan cherry, confirm besok baiknya. Jadi apa guna kita ada banyak duit tapi PIN number tak ingat? Betul tak? Kita PIN number pun tak ingat. Bapak saudara saya dia dah, masa dia start pencen full time, saya tengok graf dia makin turun. Dia makin lama tak ingat. Masa saya datang jumpa dia, kau anak siapa? Padahal bapak saudara kita ni. Sekolah mana? Dia macam ni dia tanya sekolah mana? Macam itulah dia tadi. Jadi saya tengah
usahakanlah untuk makan benda halal ni kalau kita mampu, belilah. Dan benda ni bukan sampai seumur hidup kita kena makan. Dia punya terapi dia 6 bulan. Ini dia punya pattern. Dekat AFC ni, walaupun ini hanya suplemen, tapi dia treat benda ni macam ubat. Semuanya berpattern dan ada hasil kajian. Ini yang neurogenesis ni tadi, yang saya cakap ni, neurogenesis menghasilkan bentuk otak, sel-sel otak dengan sel-sel kita punya spinal cord. Apa sel saraf ni lah, tunjang ni tengah ni. Okey, ini memory. Dynamite cakap ni, working memory. Menguatkan kita punya ingatan. Kan kita kan kadang-kadang semayang, ini 4 rakaat ke 5 rakaat ni kan, dah jadi berapa rakaat kan macam tu kan. Jadi susah sikit macam tu. Ini ada beberapa contoh lah daripada kesamaan. Ini anak yang ADHD lah. Daripada dia orang tengah aktiviti dalam kelas, dia kata bising lah, dia tak nak campur dengan orang sampai dia dah join balik lah dalam aktiviti kelas. Next. Ini cerebral palsy. Okey. Itu tadi kita tinggalkan itu dulu. Jadi yang bahan-bahan dalam AFC ni tadi organik. Daripada kerajaan Jepun. Mengesahkan bahan-bahan yang digunakan dalam AFC ni adalah bahan-bahan organik, tak ada bahan kimia dan sebagainya. Dan non-GMO. Tak ada genetically modified. Maknanya dia tak main engineering, nak pastikan yang contohnya kalau oren tak manis, dia nak injek masuk-masuk, dia modify kasih manis. Tak. Dia maknanya segitulah. Dan dia tak ada masukkan hormon. Dekat dia punya produk-produk dia tidak menggunakan hormon dan sebagainya untuk nak kasih sedap ke kasih manis dan sebagainya. Ini daripada Kementerian Kesihatan di Jepun tu tadi. Apa yang dijual di luar negeri juga dijual di dalam negara tapi dalam bentuk format yang berbeza, formula yang berbeza. Jadi dipastikan setiap segmen tu ada sertifikat yang bebas daripada ni tadilah nuklear. Setakat ni halal di Malaysia masih belum, sebab halal di Malaysia ni kita bukan boleh pergi Maidin terus beli. Macam tu kan. Jadi dia tengah melalui proses, tapi setakat ini dia dah ada halal di Indonesia, sijil halal di Indonesia yang mana kalau ada sijil halal di Indonesia diterima pakai oleh JAKIM. Dia dah juga ada halal di Jepun. Jadi dia dah ada halal di Jepun dan ini dah ada dia punya untuk jualan langsung dah ada. Dan juga Kementerian Kesihatan untuk SOP Subarashi, Usushi dan Hikari itu pun dah ada juga. Maknanya Kementerian Kesihatan bukan mengesahkan, wah produk ini kalau kau makan, buah pinggang kau baik. Tak, bukan macam itu. Kementerian Kesihatan hanya mengesahkan yang tak ada bahan-bahan yang membahaya dalam tu. Contohnya tak ada steroid ke, gula dia berapa persen dan sebagainya lah. Dia tak gunakan bahan-bahan yang membahaya, tak ada mercury ke dan sebagainya lah, bahan-bahan yang membahaya pada kita. Okay, tapi ini dalam kategori makanan, bukan kategori obat. Okay. Ini pada tahun 2020. Daripada direct selling dekat Indonesia, dia dapat best selling product of the year. SOP. Kan tadi saya cakap, ini dia lah version pertama. SOP 100. Yang ini yang dekat t-shirt saya ni, version kedua. Version yang ketiga, insyaAllah bulan awal tahun depan masuk. 2022, bukan saja dia dapat balik best selling product, dia dapat member growth of the year. Jadi, kalau siapa yang kat dalam ni sebahagian yang dah join tu, you antara yang pertama dekat bahagian atas. Okay, next. 2024 dia tapau semua. Best selling product, member growth, tadi dia dapat kan? MLM of the year 2024. CEO of the year, semua dia tapau lah 2024. Dekat Singapore, tadi kan saya cakap yang collagen tu kan? Number 1 for the 10 tahun berturut-turut. 2021, dalam seluruh AFC satu dunia, Indonesia number 1 volume, sale. Gila tak Indonesia ni?